Malam di hutan Madagaskar berdesir. Kilauan mata lemur muncul di dedaunan. Ia seolah dari planet lain. Ini Ai. Ia keluar dari sarang bulatnya. Ia mengetuk kulit kayu perlahan seolah memeriksa nadi pohon. Di depan kita ada haiwan. Reputasi buruknya berdasarkan satu alat pelik, jari kurus seperti jarum. Dengan jari itu, Ai meraba pohon. Ia mencari rongga dan menarik keluar larva hidup seperti cangkuk. Penduduk tempatan menganggapnya petanda buruk. Pengembara pula melihatnya sebagai makhluk asing yang cacat. Namun ia penghuni bumi sebenar. Ia mahir berburu pada waktu malam. Di bawah cahaya lampu, Ai kelihatan seperti himpunan bahagian yang tidak serasi. Telinga lokatonya besar, matanya bulat berkilau seperti cermin. Ekornya lebih panjang dari badan. Ada misai keputihan di hidungnya. Gigi kacipnya seperti tikus, kuat dan tumbuh sepanjang hayatnya. Ia mudah menggerogoti kulit kayu. Namun, yang paling utama ialah tangannya. Jari ketiganya sangat nipis, boleh dibengkokkan. Jari kedua pula panjang dan cekap memegang. Dengan dua jari ini, Ai mengetuk kulit kayu, mencari rongga. Ia tarik mangsa keluar sambil tergantung terbalik dengan kaki panjangnya yang kuat. Kebolehan luar biasa Ai ini mudah dan genius. Ai mengetuk dahan beberapa kali sesaat. Dengan telinga, ia mengesan beza bunyi kayu padat dan gema kosong laluan serangga. Lubang tepat dibuat dengan giginya. Jari propnya yang fleksibel dan patuh masuk ke dalam. Hujung jarinya merasa pergerakan kecil. Kukunya mencengkam larva, lalu makan malam siap. Dengan peralatan yang sama, ia membuka buah dan kelapa. Ia bertindak pantas dan hampir tidak silap. Semua itu dalam gelap gelita kanopi hutan. Ai hanya hidup di Madagaskar. Habitatnya hutan lembap timur, hutan pantai, belukar sekunder dan sisa hutan tua yang jarang. Pada siang hari, ia tidur di sarang bulat dari dahan dan daun di puncak pokok. Menjelang senja, ia keluar mencari makan melalui batang dan dahan tebal. Makanannya larva penggerik kayu, kumbang, buah, nektar dan empulur tumbuhan. Ia lemur penyendiri. Wilayahnya ditandakan dengan bau dan suara. Pertemuan dengan spesies lain jarang. Ia mengelak manusia dan cahaya. Bagaimana ia berfungsi? Kayu padat menghasilkan bunyi pekak, manakala laluan serangga berbunyi kosong. Telinga besarnya menangkap perbezaan itu seperti mikrofon. Gigi kacip Ai tidak haus. Ia tumbuh sepanjang hayat dan menajamkan diri saat mengunyah. Enamelnya kekal tajam. Jari yang sangat kurus itu seperti jarum bergerak. Sendinya bergerak bebas. Hujungnya yang sensitif mengesan getaran dan pergerakan. Apa yang lebih menakutkan anda? Gigi yang tumbuh tanpa henti atau jari seperti jarum? Beritahu kami di komen untuk menguji keberanian anda. Rupanya yang aneh cipta mitos. Ada yang percaya jika jari kurus tunjuk rumah, celaka akan datang. Jadi haiwan itu dibunuh. Ini menjadikannya digelar lemur syaitan. Sebenarnya, Ai tidak berbahaya bagi manusia. Senjatanya untuk serangga dan buah dan ia tidak peduli pada kita. Kini, ahli ekologi tunjuk pemerhatian malam, jelas nilai spesies dan peranannya. Ketakutan kini bertukar hormat dan perlindungan. Ahli sains Eropah huraikan Ai abad ke-18. Mereka lama bersengketa mahu letak di mana. Gigi mirip rodensia, tapi struktur seperti lemur. Hari ini jelas ia adalah garis keturunan lemur purba dan unik dengan ciri tersendiri. Nama popular Ai dikaitkan dengan seruan terkejut. Spesies ini terancam akibat pembalakan dan pemburuan, jadi perlindungan hutan adalah soal kelangsungan hidup. Ia nampak seperti makhluk asing, namun ia pakar bumi kita dalam mencari mangsa tersembunyi, pembersih, hutan malam yang penting. Ini saluran makhluk bumi. Langgan untuk lihat lebih banyak penemuan menyeramkan dan makhluk aneh baru. Jumpa lagi.